Okey guys, baru-baru ni Realme ada gegarkan pasaran dengan model GT7. Tapi sekarang ni dia keluar satu lagi model tapi yang lebih bajet tapi still brutal, iaitu Realme GT70 yang terbaru. Walaupun harga dia bawah RM2,000 sahaja, tapi banyak benda yang dia share DNA dengan abang dia GT7 tu. Meh abang tunjuk satu persatu. Realme GT70 ni datang dengan Dimensity 8400 Max, chip 4nm yang sangat efisien, 12GB RAM dan 512GB ROM storage, yang mana bila abang try main game Call of Duty, lanjan sehingga setting paling high sekalipun masih lagi smooth dan tak lag. Untuk dari segi bateri dia pula didatangkan dengan 7000mAh, yang mana sama macam abang dia GT7 tu. Memang agak besar juga untuk phone yang nipis macam ni, tapi paling best dia juga boleh support 120W fast charging, yang mana 50% charge tak sampai 15 minit pun. Untuk kaki gaming pula, Realme GT70 ni bawa teknologi yang sama macam GT7, iaitu iSense dekat back cover dia, yang mana dia menggunakan material grafin untuk bantu sejukkan phone bila tengah main game yang heavy. And sebenarnya tak banyak phone yang ada teknologi ni, and Realme bagi special untuk model GT70 ni. Dari segi kamera, GT70 ni menggunakan Sony IMX896 50MP yang kualiti dia sebenarnya still mantap, siap boleh rekod video 4K 60fps lagi. Kalau nak dikomparekan dengan abang dia GT7 tu yang ada sensor IMX890 ni, GT70 ni mungkin dia tak sama level. Tapi untuk dari segi harga dia, still padu. Untuk dari segi skrin dia pula memang mantap juga. 6.8 inci AMOLED screen, resolution 1.5K, and refresh rate dia boleh sampai 120Hz. Walaupun brightness dia hanya 1800 nits saja, tak seterang macam abang dia GT7 yang 6000 nits tu, tapi sebenarnya dah cukup terang dah untuk kegunaan outdoor. And yes, AI planner pun ada dalam GT70 ni, sama macam GT7. Contohnya, member korang ada hantar gambar poster konsert, korang double tap dekat belakang phone ni, AI planner akan terus detect info, and gambar tu akan terus masuk dalam detail ke dalam kalender. Semuanya automatik. Untuk dari segi ketahanan dia pun macam abang dia juga. GT70 ni datang dengan IP rating 6.9, Armor Shell Plus, and dia juga ada signal catcher chip. Semua benda ni dapat membantu phone ni tahan lebih lasak dan kekalkan connection yang lebih stabil even bila line tu slow ataupun duduk dekat tempat yang tertutup. Jadi kesimpulannya, Realme GT70 ni memang banyak mewarisi DNA flagship GT7, daripada bateri yang besar, fast charging, iSense cooling, sampailah ke AI planner. Tapi yang bestnya, semua ni korang boleh dapat dengan harga bawah RM2,000 sahaja. Confirm, ini adalah flagship killer yang paling berbaloi sekarang ni.